Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cuba pasang engsel untuk kabinet dapur saya. Sebab dia kena itu dengan anai. Nampak dia dah pecah tu. Dan ni dia tercabut sekali dengan plywood tu lah. Saya tengok dalam internet ada satu alternatif. Kita boleh guna ni plate besi ni untuk cover tempat yang pecah tu, macam ni, dan kita tampal balik ke sini. Sebab kalau kita nak letak macam ni, dia dah tak boleh nak pegang. Sebab skru ni tak boleh pegang sebab dia pecah. Jadi kita perlukan sokongan. Jadi plate besi ni sebagai sokongan untuk kita letak sini. Jadi kita boleh skru kat sini dan plate tu berpegang kepada, dan engsel kita tu berpegang kepada plate besi ni. Okey, nanti kita cuba jadi ke tak jadi. Jom kita try. Boleh cuba sekurang-kurangnya kita boleh baiki lagi almari kabinet dapur kita. Okey, boleh try. Assalamualaikum.